Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Muhammad Akif Daniel bin Muhammad Nazri dalam TV PSS Gading Channel. Maharajan Adab dan Nilai Peringkat Daerah Tanah Merah bagi tahun 2025 berlangsung dengan jayanya bertepat di SK Bukit Gading pada 21 Mei 2025. Pertandingan daerah Tanah Merah adalah terdiri daripada 6 zon, iaitu Zon Seri Suria, Zon Tanah Merah, Zon Batang Merbau, Zon Batu Gajah, Zon Tebing Tinggi dan juga Zon Ipoh. Untuk info yang lebih lanjut, kita ikuti laporan wartawan di lokasi. Silakan. Terima kasih kepada rakan setugas di studio. Aktiviti program adab dan nilai atau singkatannya ADNI merupakan satu program Kementerian Pendidikan Malaysia yang berterusan dari peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Maharajan Adab dan Nilai menggabungkan acara tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, da'i cilik, kalam Arabi, kalam jama'i dan festival nasyid. Jom bersama kami dalam menelusuri lensa kemeriahan majlis ini. Bersama saya ketika ini ialah yang berusaha Puan Rozaini binti Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah pandangan Puan terhadap Maharajan Adab dan Nilai Peringkat Daerah Tanah Merah 2025 pada hari ini? Okay, Alhamdulillah. Pertamanya tahniah kepada SK Bukit Gading kerana ada TV PSS juga pada hari ini. Dan tahniah juga kepada Tuan Guru Besar SK Bukit Gading. Jadi untuk Maharajan Adab dan Nilai Peringkat PPD Tanah Merah pada hari ini, pada pandangan saya lah memang mantap lah. Sebabnya Tuan Guru Besar bersama dengan tim Barisan Guru Besar Peringkat Daerah semua zon terlibat sama dan memeriahkan. Dan daripada PPD, maklumat daripada PPD juga mengatakan bahawa semua sekolah menyertai semua acara yang diadakan pada hari ini. Jadi tahniahlah kepada PPD Tanah Merah. Itu saja. Persaingannya agak sengit dari setiap zon dan jika dilihat dari sudut persaingan ini akan mewujudkan satu kita panggil pertandingan yang sihat antara sekolah dalam PPD Tanah Merah dan seterusnya kita boleh mencungkil lagi bakat anak murid dalam PPD Tanah Merah untuk ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Saya berpendapat bahawa ini merupakan satu platform yang cukup bagus untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk mengetengahkan bakat-bakat mereka dalam sebagai da'i. Dan ia juga satu peluang untuk kita melihat murid-murid kita yang berbakat. Anda apabila diumumkan sebagai Johan Kalam Jama'i Daerah Tanah Merah dalam Maharajan ADNI Peringkat Zon Seri Suria pada hari ini? Alhamdulillah, kemenangan ini adalah hasil daripada kerjasama daripada murid-murid, guru-guru dan ibu bapa. Alhamdulillah, kami semua bersyukur dengan kemenangan ini. Apakah perasaan anda apabila diumumkan sebagai naib Johan tulisan kod daerah Tanah Merah dalam Maharajan ADNI Peringkat Zon Seri Suria pada hari ini? Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi anugerah. Semoga dengan kejayaan ini dapat menaikkan nama sekolah ke peringkat yang lebih tinggi lagi. InsyaAllah tahun depan kami akan cuba lagi. Terima kasih. Bersama saya ketika ini ialah Johan Pertandingan Nasyid ADNI Peringkat Daerah Tanah Merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah perasaan anda apabila diumumkan sebagai Johan Nasyid Daerah Tanah Merah dalam Maharajan ADNI Peringkat Zon Seri Suria pada hari ini? Alhamdulillah, saya rasa bersyukur sangat-sangat
Inilah kali pertama Bukit Gading dapat ke peringkat daerah dan inilah juga kemenangan yang pertama Bukit Gading mendapat kemenangan daerah. Alhamdulillah. Lumrah adat dalam setiap pertandingan sudah pasti ada kalah dan menang. Namun setiap peserta telah pun memberi yang terbaik untuk zon yang diwakili. Diharapkan agar pemenang-pemenang bagi setiap kategori pada hari ini dapat mengharumkan daerah Tanah Merah ke peringkat negeri dan seterusnya kebangsaan. Sekian sahaja laporan dari lokasi. Kita kembali kepada rakan setugas di studio. Silakan. Terima kasih rakan setugas dari lokasi. Tahniah kepada yang berjaya dan syabas juga kepada yang tidak berjaya kerana wadah dakwah yang dibawa bukan sahaja terhenti di sini, malahan ia bersifat istiqamah hingga ke akhir hayat. Pentas Maharajan Adat Adani secara tidak langsung sebagai saluran platform utama dalam mencungkil bakat dan kemahiran di kalangan murid, sekaligus dapat membentuk jiwa dan semangat pendakwah dalam diri. Teruskan bersama TV PSS Gading Channel, saluran terbaik anda. Sehingga berjumpa lagi dalam laporan TV PSS Gading Channel akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.